Kuat Kota Puteri. Musa nama dia. Ni Haji Hashim. Kebajikan hari ni saya nak tengok tempat banjir. Malam ni memang banyak kawasan banjir. Di hari ni Majlis dan juga pegawai Majlis MBJB akan lihat lawatan apa yang menyebabkan banjir. Kawasan perindustrian itu dijaga dengan baik supaya perniagaan mereka tak terjejas. Saya ada cadang buat apa tau, open drain. Tapi dia kata kalau buat open drain, semua sampah masuk lagi terus. Habis tu nak biarkan lah. Itulah. Mana boleh buat lah. Kalau tak ada. Yang last solution tu tak boleh. Yang lama punya dia kena buat baru lah. Open drain lah. Saya minta buat open drain masa tu. Buatnya sini. Kita pernah buat sebab kena buat balik lah sampai tak banjir. Mak seronok lah. Tak diselenggara. Kumbahan IWK. So you boleh bincang dengan majlis dengan IWK. Pada saya kita buat close balik tapi buat baru. Open sebelah sini dalam ni. Dalam open ni nak tengok tempat pokok. Kalau nak pokok ni hilang. Ini semua. SWM dia ada track dia sini kan. Belum buat serahan. Ini banyak ni. Mana pokok habis. That's why dulu masa kilang ni Ji, masa diorang buat jalan ni kan tak besar lagi, tapi di sebelah sebelah tu blok kesendirian, jadi diorang buat one side. Jadi parinya memang sini je yang ada. Sebelah maknanya kalau ada air macam depan. Cuma kalau ada pembangunan baru YB sebelah ni, akan ada parit baru. Mana ada dua lah kanan kiri. Dan jalan ni akan jadi besar. Kita try je masuk bantu dulu lah sebelum terang. Bantulah saya YB. Hari ni YB minta ni jasa baik bulan puasa. YB minta tolong jasa baik. Kalau nak buat YB keluarkan. Bah list YB hadiah hari raya. Hadiah raya. Boleh tak? Cuba usahakan kita update balik. Sebab apa pun berlaku, majlis akan kena. Itu je. Itu yang tak best tu. Dia orang tak orang nampak SWM ke Blue Corp ke, dia orang akan nampak majlis. Macam IWK pun sama. Dia punya problem PBT juga kena. Kat situ lah. Dia punya drain mesti begini lah. Sebab tadi tengok dalam pelan pun boleh nampak level dia 21, 19.8 ke 9, lepas tu 19.2. Maknanya betul lah dia turun-turun. Pokoknya boleh tolong check lah. Ada sambung illegal kat sana. Sebab nanti saya cek dengan memang ada macam ni. Sebab air dia warna lain. Saya cek dengan perancang.